Okey. Ini ada satu kisah ni datangnya daripada seorang pendengar dan katanya ini berlaku di salah sebuah rumah kampung di Pulau Ubin, tapi orang yang dimaksudkan mungkin dah tak ada lah sebab dah lama dulu. Waktu ini berlaku ketika beliau sekolah menengah dan masih dulu wujudlah Kampung Nordin ataupun Kampung Melayu di kawasan Pulau Ubin. Ada seorang nenek tua ni tinggal di Pulau Ubin dan saya rasa sekarang rumah-rumah di Pulau Ubin dah tak ada lagi. Kebanyakan kawasan perkampungan tu dah pun dirubuhkan lah, khususnya di kawasan Kampung Melayu, Kampung Nordin macam tu lah. Jadi pendengar yang kirimkan email pada saya ni, mana ni? Ini dah. Nama dia Taha. Kata Taha, apa khabar KC? Boleh ketengahkan pengalaman saya di Pulau Ubin. Ini kami melakukan satu kerja lah, kerja amal. Dan pernah saya dengan teman-teman bersama dengan, okey, saya tak nak sebut lah nama. Okey, dipendekkan cerita ni, apa yang tadi saya faham, saya baca ni daripada Taha. Kumpulan kebajikan beliau ni telah memilih rumah seorang makcik di Pulau Ubin untuk mereka kemas, bersihkan rumah tersebut, kemas rumah tersebut, cantikkan rumah tersebut. Bila sebagai kerja, macam satu kerja amal lah, charity work lah. Jadi rumah yang kami pilih ni, setelah rumah yang dipilih ni, setelah saya dan juga beberapa ketua saya kunjungi rumah-rumah di Pulau Ubin, ataupun beliau kunjungi dengan ketuanya lah, dan kami memilih rumah mana yang kami nak beri makeover dan kemas bersihkan lah. Jadi kami telah pun memilih sebuah rumah ni. Tolong jangan sebut nama makcik ni, hanya untuk kisi pandang saja. Yalah, tentu orang tu dah meninggal ke, sebut masalah juga ni. Tapi tak apalah, saya gunakan nama samaran. Namanya agak serupa lah. Yang nyari saya tersebut nama dia. Okey, guna nama samaran, okey, tak apa, namanya Makcik S lah. Jadi kata Taha ni, kami harus bersihkan rumah tu daripada pagi sampailah ke petang. Sebab bila malam kisi, kawasan rumah makcik tu tidak mempunyai lampu. Hanya menggunakan lampu colok ataupun lilin ada dalam rumah, jadi susah nak buat kerja. Terpaksalah kami bermalam di rumah makcik yang dimaksudkan. Kami sampai sekitar pukul 8 lebih malam. Itu menaiki bot yang terakhir yang pergi ke Pulau Ubin lah, kata Taha. Jadi apa yang berlaku ni, seramai lebih kurang 7 orang menaiki bot pergi ke rumah makcik yang disebutkan ini. Dan rumah makcik ni cuma ada 2 bilik. Satu bilik makcik, satu lagi bilik kosong. Katanya di sini bilik ini bilik anaknya. Dan yang lain juga ruang tamu lah. Jadi makcik ni tidur seorang diri dalam biliknya. Saya dan 2 orang lagi teman saya tidur dalam bilik spare room makcik lah. Saya cuba fahamkan. Dan juga beberapa lagi yang lain tu tidur di ruang tamu, sebab bilik tu pun sempit. Jadi kisahnya begini. Malam hari tu bila sedang saya tidur, ni rumah ni cuba anda bayangkan, di Pulau Ubin. Rumahnya tak ada lampu elektrisiti, tak ada. Jadi menggunakan lampu colok ataupun lampu lilin lah, pelita kan macam tu lah. Jadi kata Taha, sedang saya baring ni, tiba-tiba saya ni tekak rasa haus nak minum air. Jadi saya tak tahu mana dapatkan air. Saya teringat dalam backpack saya yang saya letakkan di ruang tamu, ada sebotol air mineral. Saya pun bangun, keluar. Bila tengok semua nyenyak tidur. Jadi saya pun pergilah ke backpack saya. Kemudian saya dengar bunyi periuk. Orang macam sedang angkat periuk, alihkan periuk macam tu lah. Jadi agaknya nenek tadi tu dekat dapur lah, kata Taha. Jadi saya pun ambil air, mungkin boleh ambil air yang lain ke, kalaulah ada air teh ke, sedap juga tekak ni minum. Jadi saya pun ambil mineral water saya jalan menuju ke arah dapur. Terperanjat saya kisi apabila saya ternampak ada periuk nasi besar. Kemudian seolah-olah macam makcik tu sedang menyangkung makan kisi dengan berlahap. Bila saya nampak, saya terperanjat. Casey punyalah menakutkan keadaan pada malam tersebut. Saya pun ghostan ataupun jalan ke belakang perlahan-lahan, kata Taha. Kemudian saya kembali ke dalam bilik ketakutan.
Keesokan harinya bila dah pagi tu, kami mulalah mengemas, mulalah bersihkan. Dan bila saya mula bersihkan, sapu di halaman rumah, ada seorang penduduk kampung jalan. Kemudian dia tanya, buat apa kat sini? Oh, tak ada, kami buat kerja amal. Kami pilih rumah ni nak bersihkan rumah, bersihkan halaman, cantikkan rumah lah, macam renovation kecil lah. Jadi, oh baguslah buat macam ni. Awak tahu tak yang awak pilih ni rumah siapa? Jadi orang tu tanya saya. Saya tanya, rumah siapa bang? Ini kan rumah makcik yang ni. Saya sebut namanya lah, Makcik S lah. Jadi, ya betul. Awak tahu tak makcik ni semua orang takut? Awak tengok rumah sebelah kosong, rumah situ pun kosong. Tak ada orang berani tinggal dekat dengan dia. Makcik ni ada pelihara polong. Bila saya dengar, saya terperanjat. Ya abang jangan main-main, betul. Awak nak bermalam lagi ke kat sini? Tak. Kami sampai pukul 5 saja, kami nak bersihkan kemudian nak balik. Setelah saya tahu tentang perkara sebenar, saya tak beritahu. Ketua saya dan teman-teman yang lain saya rahsiakan. Dan sampailah pukul 5, syukur Alhamdulillah Casey, kata Taha benda tu tak di-extend lah ataupun tidak dilanjutkan. Kemudian kami pulang, semua happy lah, jalan-jalan. Saya ni berdegap-degup jantung. Sampai di atas kapal, saya beritahu, atas bot lah saya beritahu teman-teman termasuk ketua saya. Mereka kata saya meripik sebab mereka tak nampak apa-apa pun. Itulah peristiwa yang berlaku di salah sebuah rumah makcik di kawasan Pulau Ubin.